ini sebab saya pun ada juga rakan-rakan yang go for service untuk psychiatrist kan. Okay, ini diorang kadang-kadang dia cakap macam ni tau. Ada kata macam alamak, call ni pun kadang-kadang contohlah diorang call Befriender for example kan. Okay, itu problem biasalah technical. Kadang-kadang tak dapat. Kadang-kadang dia tengah macam ada satu rasa macam aku nak beritahu ni, nak cerita ni. Bila benda tu dia tak dapat call, dia rasa spoil. And then bila dah dapat call, orang yang dia nak, yalah kita kan nak jadi good listener for as your role tu memang susah kan. Betul. Dia rasa macam tak kena ataupun macam kau ni dengar sebab kau nak buat job ke ataupun macam mana kan. So kalau Imai sendiri macam mana? I mean like you guys is actually empathy for that patient. Betul. Ataupun korang macam faham je korang maybe ada beribu-ribu ataupun beratus orang yang nak kena handle ni. Betul. So macam mana you classifykan empathy tu seolah you nak rasa okay, dia rasa macam okay, aku betul-betul mendengar dia. Alright. Power siut soalan ni. Soalan ni power. Peluk saya. Ilmiah betul. Alright. Okay. So untuk macam mana untuk pengetahuan semua, untuk jadi CP ni memang kerja kita orang macam tadi lah, macam kerja bersembang je lah kan, bercakap je lah. Selain bercakap, kita punya kerja yang paling besar adalah mendengar. Right. So untuk mendengar ni nak jadi CP dia kena 2 tahun praktis. 2 tahun punya belajar lah. You kena belajar betul-betul cara nak mendengar. Mendengar yang dengan cara yang betul, bukan mendengar yang dengar kadang-kadang kalau dengan kawan-kawan kan kita dengar macam biasalah. Tapi kalau sebagai professional, mental health professional, cara nak dengar tu dia ada cara dia. Kenapa kita nak cakap ataupun macam kalau kita cakap macam bercakap je lah kan. So cakap pun soalan ni kenapa kita nak tanya? Soalan tu kenapa kita nak tanya? So setiap benda yang keluar daripada mulut psikologis tu selalunya ada justification. Dia kena ada sebab kenapa kita tanya sesuatu soalan lah. Alright, so sebab tu untuk jadi orang yang terror nak mendengar dan terror untuk bercakap, jadi psikologis tu dia kena ada training. Dia kena training yang betul-betul kan. So contohnya macam soalannya tadi kan, kalau orang dia call Befrienders contohnya, lepas tu tiba-tiba orang tu jawab macam tak kena. Tak kena kan. Satu, kita kena tahu dalam bidang nak mendengar soalan masalah-masalah orang tu adalah benda yang sangat besar, sangat berat. Alright. Dan untuk orang yang mencuba untuk call tu, kita kena tahu kita bercakap dengan manusia juga. Alright. Bila cakap dengan manusia ni dia ada hari dia okey, ada hari dia tak okey. Alright. Dan kita kena tahu juga walaupun saya ada patient-patient kan, ada je patient yang tak okey dengan saya, ada patient yang okey dengan saya. Alright, so dia macam kalau ada orang kita ngam dengan orang tu kita boleh masuk. Ada orang kita macam memang tak boleh masuk. Kan kita dah cuba dah, memang dah cuba dah nak buat tu ke, nak buat ni ke apa kan, dah cuba nak keluar makan ke apa, memang tak boleh ngam. Right? So sebagai kalau kita lalui isu-isu macam tu kan, so jangan give up. So kita tahu ada 10 orang, kadang-kadang kita tak okey dengan seorang je. So mungkin kita tak okey dengan Befrienders ataupun macam talian yang hotline. Right, bila kita tak okey dengan talian hotline, sebab itulah kita nak kena cari cara yang lain. Contohnya pergi ambil referral yang betul, jumpa yang kaunselor yang betul. Sebab kadang-kadang yang Befrienders tu ada yang kaunselor, ada yang ada PFA, yang betul PFA kan. PFA ni macam sijil lah untuk keterangan sijil psikologi, bantuan psikologi secara asas. Betul. Betul. Kau ada? Aku tak ada. So selalunya tak kalau tak ada. Betul. So selalunya kalau kes-kes yang berat macam tu kan, dia perlukan profesional yang memang buat selalunya sesi saya 1 jam. So 1 jam kalau hotline dia tak dapat nak selama itu. So macam kalau kita buat sesi yang betul-betul 1 jam, memang 1 jam tu fokus on masalah you je. Tak ada benda lain, masalah you je. Dan itulah time yang memang allocate untuk diri you sahaja. Maksudnya 1 jam tu dia bercerita saja pasal masalah dia, mendengar je lah. Bercerita, menangis, gelak. So saya funny. Saya dah seorang yang funny lah. So kadang-kadang kita buat joke, kadang kita nak build rapport kan. So benda tu sangat penting. So sebab cuba bayangkan kita nak jumpa siapa-siapa ni kan, nak kena cerita pasal masalah family kita, nak cerita apa yang kita fikir, deep dark thoughts kita. Takkan kita nak terus buka dengan orang yang macam tiba-tiba. So sebab tu dia ada training lah. So sebab tu training ni first sesi, 2 sesi tu adalah kita macam nak build rapport. Okay. Macam mana kita nak. Kita mungkin boleh try buat role play macam mana Iman menjalankan sesi kan. Aku jadi sesi macam mana mulakan. Kita nak tahu juga sebab macam saya sendiri adalah psikologis tapi saya tak pernah
berhadapan dengan sesi. Dalam field lah, tak pernah dalam dalam field field tu lah. tak pernah. Itu bukan bidang Aku tak pernah call, tapi aku acak-acak aku nak call Ataupun katakan kau nak jumpa Iman untuk ni sesi kan. Assalamualaikum doktor. Cik Iman. Cik Iman, macam mana kita nak start macam ni? Saya tak tahu macam mana. Okay, selalunya dia akan datang kan. Sebenarnya orang akan datang, so saya macam panggil Encik Hanif masuk duduk kan. Saya cakap, okay, apa khabar? Khabar baik. So, apa ni, hari ni macam mana? Sihat ke? Sihat? Okey, Alhamdulillah. Alright, okay. So, apa yang saya boleh bantu Hanif hari ni? Oh, okey macam ni Cik Man, sebenarnya saya just nak luahkan sajalah. Saya perlu kita cakap lah masalah kita. Bla 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 bla. Okey, adakah sesetengah ni soalan aku, sorry. Rupiah tadi dah habis Apa teruskan. Sekejap. Ada soalan. Okey, macam ni. Okay. Ada tak macam kalau kita borak-borak dengan member kan. Okey, contoh aku cakap dengan Anwar, aku hari ni lepas tu kan, cara dia react dengan kita, dia bagi tahu problem dia. Maksudnya macam dia cerita masalah dia. Dia macam lebih kepada cara. Hang tak tahu aku macam mana. Aku teruk dah hang. Lepas tu kita macam sial lah hari ni. Aku cakap pasal aku, kau nak compare pasal kau. Ada tak orang dalam industri yang macam tu, cara dia cope with answer tu dengan dia beritahu, saya lagi power? Tak ada lah kan. Okay. Selalunya macam mana saya tak boleh cakap untuk semualah. Selalunya dalam praktis kita di train untuk benda tu adalah benda yang paling kita tak boleh buat. Alright. So benda ni time saya awal-awal dulu, saya kadang-kadang kita struggle juga sebab kita dengar macam okay, kita pun ada lalui kadang-kadang kan. So saya selalu cakap dengan diri saya dan kepala saya macam okay, this is not my session. This is not my session, this is not my session, this is my client punya session. This is my client punya session. So kita kena selalu train, kena selalu ingatkan macam tu. So beza kalau kita berborak dengan kawan, kadang sebab bila kawan kita bukan kenal biasa-biasa je, kita dah kenal dengan mendalam, kita ada emotional attachment tu. Right, so sebab tu bila kita bercerita masalah kita kan, nanti kawan kita akan rasa macam asal lah kau ni fikir macam ni. Tahu tak? Kau tak, aku tahu kau dia macam tu. Kalau dengan psychologist, kita akan sembang dalam 2 minggu macam tu 1 jam je. 1 minggu 1 jam je. So bila 1 jam, kita adalah hubungan kita adalah antara klien dengan terapis saja. So bila kita nak bagi, kita tak boleh bagi nasihat, tapi kita bagi pandangan. So contohnya macam kita panggil self disclosure. Self disclosure ni saya ada buat juga dalam sesi. Dia kenapa kita buat self disclosure, contohnya kan, saya rasa macam for example, saya tengok kalau ada klien saya tanya kan, kalau saya fokus, saya suruh dia fokus, macam mana kita nak buat in terms of strength dengan weakness kita. Kan saya tak tahu nak macam mana nak cari strength dengan weakness kita. So saya akan self disclose. Saya akan cakap, untuk saya strength dengan weakness saya cari in terms of sebagai clinical psychologist, saya okay dengan case adult dengan budak-budak. Saya macam kurang sikit kalau case adolescents. Macam remaja saya. So kita boleh buat self disclosure tu supaya patient kita, klien kita akan tengok kita sebagai manusia juga. So kadang-kadang bila terapis, dia akan rasa macam orang ni doktor, orang ni rasa macam ni doktor, mesti tak rasa apa yang kita rasa. So self disclosure ni dia ada tujuan dia. Tujuan dia adalah supaya orang nampak kita bukan sebagai orang lebih tinggi, tapi kita sama rata. Macam tu. Gitu. So maksudnya betul lah, sebab salah satunya lagi tak silap aku, professional tak boleh provide solution pun. Dia hanya membantu dan guide kita untuk ke arah apa solusi yang patut kita buat. Betul. Macam tu. Contohnya macam kau selalunya bila orang yang ada masalah mental ni kan, ataupun ada kesukaran untuk berfikir dengan baik ni, dia benda-benda simple pun dia susah untuk fikir. So itulah datangnya profesional untuk bantu. Sebab sometimes orang datang, dia dah tahu dah nak buat apa. Dia dah tahu nak buat apa, tapi dia takut. Takut betul ke tak betul ke. So kat situ kita sebenarnya just guide je. Buka jalan lah. Betul. Kita macam ni, mungkin awak tengok macam ni, kalau kita provide perspektif. Provide perspektif, contohnya macam you tell me, ataupun awak beritahu saya, tapi saya tengok dengan cara macam ni. Apa awak rasa? Macam tu. Okay. So contohnya macam saya rasa problem macam ni. Dia tengok, sebab kadang kalau kita tengok dari satu perspektif je. Kan? So di situlah role saya sebagai psikologis dalam sesi, untuk kita provide perspektif yang berbeza. Bagi few option lah pada dia. Tapi sebab tu kita macam tanya dia, okey tak dengan option ni? Sebab orang yang melalui tu je yang tahu apa rasa dia. So saya tak boleh cakap macam saya rasa awak ni salah.
So sebab tu kita tanya perspektif, kita tanya pandangan dia balik. So bila tanya pandangan dia balik, okey tak, awak rasa, tak, saya rasa sebab saya rasa macam ni. Okey, faham. Kalau dapat pesakit ataupun klien yang macam agresif, macam saya tak setuju lah dengan Cik Imam ni, macam mana apa saya nak buat. Okay, kalau macam tu saya akan cakap, okay, faham. Alright, so kalau tak setuju dengan tu, awak rasa kenapa awak tak setuju? Kenapa tanya saya balik? Contoh agresif. Kenapa saya tanya balik? Saya bayar awak untuk buat servis ni. Kenapa awak tanya saya balik? Okay, saya nangis dulu. Saya pun takut. Okay, so tapi ada je kadang-kadang klien yang macam tu kan. So selalunya bila klien yang macam tu, bila dia dah agresif macam tu, kita nampak dia agak defensif. Maksudnya mungkin dia rasa kita ni memandai-mandai je pasal masalah dia. So apa yang saya bagi adalah saya akan bagi ruang. So saya bagi dia ruang. Okay, saya datang sini tu, okay, faham. Kenapa awak rasa macam tu? Alright, so kalau awak rasa saya salah, awak rasa sepatutnya awak nak approach problem ni macam mana? So kita nak bagi dia ruang dulu. Bagi dia ruang sebab kadang-kadang kan orang macam ni, bila orang yang agresif tu, dia ada sebab kenapa dia macam tu. So kita nak kena provide space tu. Sebab bila kita terus bagi perspektif kita macam tu kan, nanti diorang cakap kau memandai-mandai je kan, what do you know, right? So macam kita baru jumpa 2 sesi contohnya, 2 sesi kita baru jumpa 2 jam kan, lepas tu kita bagi perspektif macam ni. So bila perspektif tu kadang dia macam dia tak rasa kita tahu dia langsung pun. So kita bagi space lah.